Datuk Seri Najib Razak kekal di penjara. Ramalan saya tepat sebagaimana live saya semalam. Sebenarnya kes ini tidak perlu dibawa ke mahkamah jika kerajaan Madani mempunyai komitmen untuk menunaikan titah addendum yang di Pertuan Agong yang terdahulu. Saudara dan saudari, keputusan kes hari ini sebagaimana kenyataan Peguam Datuk Seri Najib Razak membuktikan bahawa kuasa Raja-Raja Melayu telah pun dikurangkan. Dan yang paling menyedihkan apabila ada ahli parlimen DAP mempersendakan keputusan hari ini malah bersukaria dengan pemenjaraan Datuk Seri Najib Razak. Saya amat bersetuju dengan Dr. Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, supaya Barisan Nasional menarik sokongan terhadap kerajaan Madani hari ini serta-merta. Saudara dan saudari, untuk pengetahuan rakyat Malaysia sebagaimana pendedahan Ketua Penerangan Bersatu Malaysia, sebenarnya kerajaan Madani pada hari ini sepatutnya telah jatuh pada bulan November yang lepas, namun gagal kerana ketamakan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk kembali semula sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-11. Syarat yang diletakkan oleh UMNO BN yang saya difahamkan adalah Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri adalah Datuk Seri Hamzah Zainuddin, di mana perkara ini tidak dipersetujui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bagi bersatu, Perdana Menteri wajib Tan Sri Muhyiddin dan timbalan Perdana Menteri wajib Azmin Ali sahaja. Perkara ini menyebabkan kita gagal untuk menjatuhkan kerajaan Madani pada hari ini. Sebab itulah saya marah dan mula rasa tawar hati dengan perjuangan bersatu yang lebih mementingkan kedudukan, jawatan dan kuasa kepada individu tertentu. Ini kan pula individu itu nak jadi Perdana Menteri kerana nak bebaskan diri dan keluarga dari pendakwaan di mahkamah. Dan apakah respon rakyat Malaysia?